Hari ini kita semua cukup suka dengan jaminan. Apatah lagi jaminan tu datang daripada orang kaya dan berkuasa. Tetapi kalau kita renung, ada tak orang kaya dan berkuasa di dunia ini yang mahu memikirkan tentang masalah dan rezeki kita? Dan sebenarnya jaminan yang sebenar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Rezeki mutlak datang hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untungnya kita tak perlu nak pening-pening fikirkan kerja Tuhan bila, di mana, dari mana dan banyak mana rezeki yang bakal kita terima. Itu semua adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan kita jadi orang baik, soal rezeki adalah beres. Menarik tak sahabat-sahabat? Jadi untuk tu kita buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh dan jangan buat apa yang dilarang. Ini yang dinamakan takwa.